Siapa yang rasa susah angkat tangan? Cikgu nak tengok sikit. Siapa yang rasa senang angkat tangan? Munir susah ke senang? Oh, okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan kita yang pertama. Jadi untuk soalan kita yang pertama, masing-masing boleh tengok. Cikgu akan cuba untuk terangkan perlahan-lahan. Bila kita bercakap tentang sebutan. Sebutan tu adalah contohlah. Kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Jadi ini adalah T1 kita, ini adalah T2 kita, ini adalah T3 kita, ini T4 kita, ini T5 kita. Itu sebutan kita. Boleh follow? Okey. Jadi janjang adalah bercakap tentang sebutan. Okey, kemudian kita akan pergi pula kepada, dia kata dekat sini janjang arimetrik. Untuk janjang dia terbahagi kepada 2. Satu kita panggil dia geometrik, satu kita panggil dia arimetrik. Okey. Hukum linear pula dah. Slow betul lah. Okey, baik. Jadi 8 ke? 5 ke? Okey, baik. Jadi kita akan pergi kepada janjang. Jadi kamu kena tahu dia pakai formula apa? Dia pakai janjang arimetrik ke janjang geometrik? Sebab apa? Sebab dalam formula kertas tu dia tak bagi tahu pun ni adalah formula janjang arimetrik. Dia tak bagi tahu pun ni adalah janjang geometrik. Jadi soalan kita yang pertama ni adalah janjang arimetrik. Kenapa pula? Sebab dia dah bagi tahu awal-awal ini dikira sebagai janjang arimetrik. Sebenarnya paper kita trial ni memang banyak masuk form 4. Banyak masuk form 4 dibandingkan dengan form 5. Jadi cikgu nampak tak kukuh tu. Okey, jadi kita akan pergi kepada janjang arimetrik. Kita ada formula kita. Ini adalah kita punya formula yang kita nak kena pakai. Okey, jadi cikgu padam yang ni sekejap. Masing-masing boleh tengok. Janjang arimetrik dia kata sebutan ketiga. Jadi bila kita nampak sebutan tu adalah T. Dan kita ada sebutan ketiga T3 lah. Dan T3 dia adalah 4. Jadi T3 sama dengan 4. Kemudian sebutan keempat tu adalah 7. Jadi T4 kita dekat sini adalah 7. Jadi daripada sini kamu kena faham, kita ada sebutan pertama, kita ada sebutan yang kedua, kita ada sebutan yang ketiga dan kita ada sebutan yang keempat. Sebutan yang ketiga kita 4, sebutan keempat kita 7. Jadi daripada sini dia nak cari beza sepunya. Beza sepunya tu apa? Beza sepunya ni adalah D. Jadi daripada sini D ni adalah kalau kita ambil T2, T2 akan tolak dengan T1. Kalau kita ambil T3, T3 akan tolak dengan T2. Kalau kita ambil T4, ditolakkan dengan T3. Jadi kita akan ambil yang dah ada. Jadi D sama dengan T4 tolakkan dengan T3. Jadi daripada sini T4 kita 7, T kita 4. Jadi D sama dengan 7 tolak 3 kita dapat 3. 2 markah. Markah pertama adalah kamu jumpa ini formula pertama. Markah kedua adalah pada jawapan. 2 markah dekat sini. 2 markah dekat sini. Selesai. Dah salin dah? Okey, boleh follow ke? Boleh follow ke? Boleh cikgu teruskan? Okey, sekarang ni cikgu akan teruskan pula. Okey, untuk teruskan cikgu akan pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan B. Okey, jadi daripada soalan A kita dah dapat D kita adalah 3. Jadi cikgu letaklah dekat sini. Kita ke D3, D sama dengan 3. Maksudnya, apa maksud D3 tu? Maksud D3 dekat sini, kalau kamu nampak, tadi cikgu cakap kita ada T1. Lepas tu kita ada T2. Lepas tu kita ada T3. Lepas tu kita ada T4. T3 kita adalah 4. Dia dah bagi tahu dah. T4 kita adalah 7. Jadi D ni apa? D ni adalah daripada 4 nak pergi kepada 7 tambah 3. Sebab tu kita nampak dia positif 3. Jelas? Boleh follow lagi? Okey. Daripada sini kita tengok pula kepada kita punya soalan yang berikutnya. Dia kata cari hasil tambah. Hasil tambah tu adalah SN.
Jadi kita pakailah formula Sn sama dengan N per 2 dalam kurungan 2A tambah N tolak 1 didarabkan dengan D. Jadi dia kata S25 adalah N kita sama dengan 25. Jadi bila kita dah tahu N kita sama dengan 25, kita dah ada dah kita punya N ni. Kita dah ada dah kita punya N ni. Kemudian D kita tu adalah 3. Jadi kita dah ada dah 3 tu. Jadi A ni kita tak tahu. Macam mana kita nak cari A? Okey, ini cikgu ajar cara mudah. Jadi kalau tambah 3 ke depan, tolak 3 ke belakang. 4 tolak 3 dapat berapa? 1 tolak 3 dapat berapa? Negatif 2. Jadi daripada sini A tu apa? A tu sebutan yang pertama. Jadi A kita adalah negatif 2. Jadi itu kita punya jalan kerja. Okey. Jadi daripada sini kita boleh masukkan S25 sama dengan N kita apa? N kita 25 per 2. Buka kurungan 2. A kita negatif 2. Tambah N kita 25 tolak 1. D kita adalah 3 tutup kurungan. Alright. Jadi daripada sini apa yang kita boleh dapat? S25 adalah sama dengan 850. Markah pertama bila kita jumpa A, 1 markah. Bila kita tahu nak pakai formula apa dan masukkan nilai yang betul, 1 markah. Dan bila kita kira-kira kita dapat jawapan yang betul, 1 markah. Patutnya soalan nombor 1 ni dapat 5 markah. Sepatutnya dapat 5 markah. Okey, untuk soalan nombor 1 ni jelas dah? Dapat. Okey, habis. Dah salin dah? Awak dah salin dah? Okey, selesai soalan nombor 1. Ini cikgu rekod. Nanti cikgu akan hantar dekat dalam Telegram. Okey, sekarang ni kita akan pergi pula kepada soalan nombor 2. Jadi masing-masing boleh tengok soalan nombor 2. Ada yang cikgu dah ajar hari tu sebab dia tak ada ujian. Tak ada apa, cikgu pun terlupa ujian apa. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan A. 3 markah. Ini bila kamu nampak macam ni, graf dia ni graf garis lurus. Bila dia graf garis lurus, maksudnya dia adalah hukum linear. Okey, persamaan linear kita tak ada dekat sini. Sebab apa? Persamaan linear, Y kita dia takkan jadi benda lain. Dia mesti jadi Y sahaja. Jadi hukum linear, Y kita mesti Y besar, X kita mesti X besar, tambah C. Salin. Jadi Y kita ni adalah apa maklumat yang ditunjuk pada paksi Y. Pada paksi Y dia dah bagi tahu punca kuasa Y. Jadi punca kuasa 2Y tu akan jadi dekat situ. Kemudian M tu tak apa lagi lah kalau tak tahu. X kita dekat sini adalah kita tengoklah kita punya X ni. X dia adalah X sahaja. Tambahkan dengan C. Jadi kamu kena faham paksi Y adalah kita gantikan Y kita. Paksi X adalah kita gantikan X kita. Boleh follow lagi? Nak dengar suara sikit? Boleh follow lagi? Okey. Kemudian kita nak kena cari 2 benda. Yang pertama M. M tu apa? M tu dekat sini cikgu tunjuk. M tu adalah kecerunan. Jadi M ni ingat sampai dah tua. Nanti dah ada anak, kalau anak tu tanya M tu apa, kena bagi tahu. Maksudnya nak tunjuk kamu masih ingat formula tu. Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Jadi nak pakai ni kena ada 2 koordinat. Koordinat yang pertama kita nampak 4, 6. Koordinat kat sini X kita 0, Y kita 2. Jadi daripada sini kita masukkan X1, Y1, X2, Y2. Kita pun masukkan je lah. M sama dengan Y2 kita 6, tolak Y1 kita 2. X2 kita 4, X1 kita 0. Jadi 6 tolak 2 dapat 4, 4 tolak 0 dapat
M kita sama dengan 1. Bila jumpa M, 1 markah. Susah ke cari M tu? Tak susah. Okey, kemudian kita pergi pula kepada kita punya C. C tu apa? C tu adalah kita punya pintasan Y. Pintasan Y adalah di garis lurus yang potong tepat dekat paksi Y. Masuk. Jadi kalau kamu nampak dekat sini, dia potong tepat dekat 2. Jadi kita boleh nampak C dia adalah 2. Jadi apa yang kita boleh buat dekat situ, bila kita dah dapat C kita, masukkan dalam persamaan. Punca kuasa Y, M kita 1, X, C kita 2. Dekat sini markah yang seterusnya. Yang seterusnya markah lagi satu adalah kita simplify kita punya persamaan dengan kita jadikan Y itu tak ada apa-apa. Y sahaja. Jadi kalau kita nampak dekat sini punca kuasa, kita akan darabkan dengan kuasa 2. Jadi ni Y kuasa 2 lah maksud cikgu Y kuasa 2. Y kuasa 2 darab dengan punca Y hilang. Kuasa 2 kuasa tali Y kuasa 2 sorry. Darabkan dia dengan kuasa 2 sahaja. 1 kuasa 2. 1 kuasa 2 darabkan dengan punca kuasa Y hilang. 1 kuasa 2 darabkan ni kita anggap dia duduk dekat dalam kurungan. X tambah dengan 2 kuasa 2. 1 lagi markah. 3 markah. Salin. Dah dapat kertas? Dah dapat kertas salin. Okey, ini adalah kita punya soalan A. Dah salin boleh cikgu teruskan ke? Ni cikgu rekod ni cikgu rekod. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada soalan B. Untuk menjawab soalan B, masing-masing boleh tengok. Ni cikgu padam. Yang ni cikgu padam. Yang ni cikgu padam. Ya. Ambil. Okey. Jadi daripada soalan A, kita dah jumpa persamaan kita punca kuasa Y, X tambah dengan 2. Tutup. Habis. Ni cikgu padam sebab ni soalan A. Ni cikgu rekod, nanti cikgu akan hantar. Okey, yang kedua dekat sini, bila kita nak jawab soalan B ni, kamu kena tengok betul-betul. Kita keluarkan kita punya koordinat ni. Okey, P, Q tolak 1. Jadi P ni adalah kita punya X. Ni kita punya Y. Jadi kamu tak payah pening-pening. Sebab apa? Sebab dia kata terletak pada garis lurus penyesuaian yang terbaik. Garis lurus penyesuaian yang terbaik adalah garis ni lah. Inilah garis dia. Jadi daripada sini, kita akan gantikan X kita dengan P. Kita akan gantikan Y kita dengan Q tolak 1. Tak perlu punca. Jadi kita buat je lah Q tolak 1. Sama dengan tambah 2. Bila kamu gantikan macam ni, kamu dah layak dapat 1 markah. Kemudian kamu pergi pula kepada sini, ungkapkan P tu duduk sorang-sorang. Jadi kita boleh nampak positif 2 pindah ke sebelah. Q tolak 1 tolak 2 kita dapat P. Okey, Q tolak dengan 3 sama dengan P. Okey, terbalikkan P sama dengan Q tolak 3. 1 lagi markah. Cukup 5 markah. Okey, habis. Dah salin dah? Boleh cikgu teruskan? Okey, cikgu akan teruskan. Siapa yang lambat bagi tahu. Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 cikgu tak screenshot. Soalan nombor 3 tentang apa? Vektor Aduh, tak apalah, cikgu teruskan. Cikgu dah screenshot dulu, nanti lambat. Okey, baik. Jadi kita akan pergi kepada 4A. Okey, 4A dekat sini, dia nak tanya macam mana kita dapat daripada rumus dekat atas kepada rumus dekat belah bawah. Okey, yang ni cikgu akan pergi kepada buku teks matematik tambahan tambahan tingkatan 4. Sebab benda ni ada dalam buku teks. Tapi walaupun ada, cikgu tahu kamu tak ada buku teks ni. Sebab tu cikgu tunjuk dekat depan, cikgu nak kamu salin. Macam mana daripada persamaan arm
dia jadi persamaan dalam bentuk rumus. Okey, kejap. Mana ni. Ni. Lambat ah. Tak apalah, cikgu tak jumpa pula. Okey, jadi masing-masing boleh salin. Cikgu akan tunjukkan dekat depan. Okey, yang pertama, AX kuasa 2 tambahkan dengan BX tambah C sama dengan kosong. Okey, daripada sini, kamu kena ingat. Kamu kena ingat. Dia punya step sama sahaja macam kita punya bentuk vertex. Jadi bentuk vertex kita apa kita kena buat? Step pertama, cikgu tak suka kat sini lama-lama. A sama dengan 1. Sebab ni jalan kerja dia panjang. A sama dengan 1. Pernah masuk trial lah. Jadi macam mana kita nak dapat A sama dengan 1? Jadi kita assume A ni sekarang dia bukan 1. A ni kita assume bukan 1. Bila kita assume dia bukan 1 dekat sini, kita akan bahagikan semua dengan 1. Bahagikan semua dengan A. Supaya apa? Supaya dia dah dalam keadaan A sama dengan 1. Okey, ini adalah markah yang pertama. Salin, salin yang ni. Yang ni belum buat lagi. Salin. Yang ni markah yang pertama. Markah yang kedua adalah, kamu boleh tengok kat sini. Ni markah pertama. Markah yang kedua, bentuk vertex macam mana kita nak buat? Kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kaedah penyempurnaan kuasa 2, kita kena pindahkan dia ke sebelah. Jadi AX kuasa 2, AA ni kita boleh potong dah. Kita akan jadi X kuasa 2 sahaja. B per AX. Ni cikgu pindah ke sebelah, dia kan positif, pindah ke sebelah jadi negatif C per A. Ini step yang pertama lah. Ni cikgu bawahkan dia, ke bawahkan dia. Sampai sinilah dapat satu markah. Okey, boleh follow ke? Okey, sekarang markah yang kedua adalah pada kita ambil kita punya persamaan ni, kita akan kuasa 2 kan dua-dua belah. Masuk. Kita akan kuasa 2 kan dua-dua belah. Kamu tunjuk je macam ni. Kamu tunjuk sahaja macam ni. Kamu dah layak dapat markah. Okey. Baik. Dan yang terakhir, cikgu tak pergi sebab jalan kerja dia panjang. Cikgu takut habis masa kat sini. Okey, dan yang terakhir adalah kamu tunjuk daripada jalan kerja ni, kamu dapat dia negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey, dia bentuk vertex. Dia adalah bentuk vertex. Yang ni kan kalau masuk soalan macam ni, ingat je lah cakap cikgu. At least lah kamu buat yang ni pun dah okey dah. At least lah kamu kena buat macam ni, yang A tu mesti sama dengan 1. Jadi bila A tu sama dengan 1, kita akan dapat dah 1 markah. Itu je lah cikgu nak tunjuk. Itu sahaja. Boleh follow? Jelas? Tapi kalaulah kamu ada masa lebih, cikgu bagi tahu satu sahaja. Step dia dekat sini, kalau kamu tak nak pening-pening dekat sini, kaedah dia sama macam kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kaedah dia sama macam kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okeylah, cikgu saya tak faham jadi macam ni. Okey, kaedah penyempurnaan kuasa 2, apa yang kita nak kena buat sampai ni? Apa yang kita nak kena buat bila sampai sini kaedah penyempurnaan kuasa 2? Tak apalah, habis masa. Okey, buat macam ni je lah, 1 markah. Okey, selesai. Sekarang, yelah bila A sama dengan 1, tambah tolak apa? Tambah B per 2 kuasa 2. Lupa dah? Tambah B per 2 kuasa 2, maksudnya
Cikgu tak nak ambil masa kat sini sebab cikgu takut nanti ramai yang tak faham. Bila A dah sama dengan 1, kita akan jadi X kuasa 2, BX per A tambah C per A sama dengan 1. Kita tengok balik kita punya kaedah penyempurnaan kuasa 2, kita akan nampak X kuasa 2 tambah B per A X. Sekarang ni kita punya kuasa 2 kita. B per A per 2 kuasa 2. Tolak B per A per 2 kuasa 2. Lepas tu tambahkan dengan ni kosong Ni kosong. C per A sama dengan kosong. Kaedah penyempurnaan kuasa 2. Nanti kalau dalam exam ada masa lebih, ingat benda ni, kaedah penyempurnaan kuasa 2. Lepas tu kamu buat apa? Yang ni kita buat pemfaktoran. Yang ni kita selesaikan. Nak selesaikan pecahan ni, nak kena samakan pembawah, banyaklah. Nanti dia akan jadi macam ni. Okey, tak apalah yang tu Cikgu tak nak habis masa kat sini. Tapi at least cikgu tak nak kamu tinggal markah, dapat 1 markah kat sini. A dia sama dengan 1. Okey, boleh follow ke? A sama dengan 1 tu sahaja. Boleh. Okey, selesai. Okey, sekarang ni cikgu akan pergi pula kepada soalan B. Soalan B ni cikgu geram ni ramai yang tak dapat markah. Okey, ada yang dapat tu dapat, yang tak dapat tu tak dapat. Okey, 2 markah dekat sini. Okey, markah yang pertama memang kita pakai formula ni. Okey, daripada sini 3 sama dengan 2x kuasa 2 tambah dengan 8x. Okey, jadi daripada sini kamu boleh tengok 2x kuasa 2 tambah dengan 8x. 3 ni pindah ke sebelah, negatif 3 sama dengan kosong. Jadi daripada sini kita dah boleh nampak A kita adalah 2, B kita adalah 8, C kita adalah negatif 3. Masukkan dalam ni X sama dengan negatif, B kita adalah 8, tambah tolak, B kita 8 kuasa 2, 4 A kita 2, C kita negatif 3, perkan dengan 2, A kita adalah 2. Bila kamu buat macam ni, tak kira je lagi, just masukkan sahaja, kamu dah layak dapat 1 markah. Sayanglah kita hilang markah dekat benda macam ni. Jadi lepas tu apa yang kita nak kena buat? Pecahkan sahaja X sama dengan negatif 8. Yang pertama kita ambil belah tambah. Okey, kita salin balik semua tu. 8 kuasa 2 tolak 4, 2, negatif 3. Lepas tu 2 darabkan dengan 2. Kemudian X sama dengan negatif 8. Okey, sekarang ni kita ambil pula bila dia dalam keadaan tolak. Punca kuasa 8 kuasa 2 tolak 4 dalam kurungan 2 dengan negatif 3, 2,2. 2 dalam kurungan 2. Okey, sampai sini boleh follow ke tak boleh follow? Untuk jawapan tu tak payah nak pening-pening. Untuk jawapan tu tak payah pening-pening. Sebab apa? Kamu boleh terus tekan kalkulator sahaja. Kamu dapat 0.35, kamu akan dapat negatif 4.35. Yang kamu kira panjang-panjang tu tak dapat markah pun. Macam mana nak dapat ni? Kamu tekan je lah kalkulator tu. Kamu tekan je kalkulator, masukkan A kita 2, masukkan B kita 8, masukkan C kita negatif 3. Cikgu nak masing-masing cuba tekan kalkulator. Dapat tak dapat? Cuba tekan sekarang. Cuba tekan sekarang. Tekan sekarang EQN ABC. Dapat tak dapat macam ni? Dapat. Dia memang akan dapat. Bila dua-dua ni betul, baru layak dapat 1 lagi markah. Okey, selesai. Boleh cikgu teruskan ke? Okey, habis. Okey. Boleh? Alright. Okey, kita pergi pula kepada soalan B. Cari jumlah panjang kedua-dua dawai tu dalam bentuk A tambah B punca kuasa 3. Sekarang ni kamu punya kalkulator tu bukan main power lagi. Okey, angkat kalkulator. Okey, baik. Good job. Jadi daripada sini, cikgu akan pergi kepada soalan ni. Seorang murid mengira jumlah panjang 2 utas dawai bagi projek matematik. Jadi dekat sini dia nak kira jumlah. Jumlah tu apa? Hasil tambah. Jadi 5 tolakkan dengan 2 punca kuasa 3 perkan dengan 2 tambah punca kuasa 3.
tambah. Sebab apa? Sebab ini adalah dawai yang pertama. Ini dawai pertama. Dan dawai yang kedua adalah ni. 4 tambah punca kuasa 3 per 2 tolak punca kuasa 3. Okey, sampai sini boleh follow ke? Nak dengar suara sikit? Nak dengar suara sikit sampai sini boleh follow? Dapat. Okey, baik. Sekarang ni, bila kamu nampak, kamu punya, apa orang kata? Semua pakai kalkulator ni kan? Semua pakai kalkulator ni kan? Senang cerita lepas ni semua pakai kalkulator ni. Okey. Sekarang ni, bila kita nampak pecahan kita tu dekat belah bawah, ada punca kuasa, kita kena conjugate. Nak conjugate tu macam mana? Siapa boleh bagi tahu nak conjugate? Siapa yang dah terlupa dah conjugate tu apa? Angkat tangan. Okey, baik. Jadi pecahan yang pertama ni, kamu kena conjugatekan dia dengan kamu tengok nombor dekat belah bawah dia ni tambah. Jadi kamu kena darabkan dengan 2 tolak dengan punca kuasa 3. Itu nama dia conjugate. Darabkan dengan 2 tolak dengan punca kuasa 3. Ini pecahan yang pertama yang warna biru. Tambahkan pula daripada sini dia punya tambah. Kamu tengok pula pecahan yang kedua. Pecahan yang kedua 4 tambah punca kuasa 3 per 2 tolak punca kuasa 3. Darabkan dengan kalau yang ni dia tolak, jadi dia jadi tambah. Dia jadi tambah. Okey, habis. Sampai sini boleh follow tak? Ada. Betul? Okey, buat satu markah. Nanti cikgu tambah. Ni kita tu cikgu kutip balik. Okey. Bila kamu dapat macam ni, satu markah. Tak kira pun lagi. Ini dah jalan. Tak kira pun lagi. Dah dapat dah markah. Bukannya semua benda kena kira baru dapat markah. Macam matematik. Okey, kena kira. Lalu tak tahu dapat markah. Buat macam ni dah dapat satu markah. Okey, sekarang kira. Kira tu macam mana? Kira ni adalah, okey, yang kurungan dekat atas darab dengan kurungan warna biru, kurungan dekat bawah darab dengan kurungan. Kurungan ni darab dengan ni, kurungan ni darab dengan ni. Banyak ke sikit? Ni cikgu tunjuk. Ini nampak ke? Kurungan ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni. Banyak ke sikit? Lepas tu, ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni. Lepas tu, ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni. Sama juga dekat sini. Banyak ke sikit kena darab tu cikgu nak tanya? Kan je kalkulator. Kan sahaja kalkulator. Kamu tak payah darab macam tu. Kamu tekan je kalkulator akan baca sendiri apa jawapan kamu. Kalkulator akan baca sendiri apa jawapan kamu. Kamu pakai kalkulator ni, kamu boleh terus dapat jawapan. Okey, tapi dalam tekan kalkulator janganlah tekan semua. Kamu tekan ni dulu. Buka kurungan 5 tolak 2, punca kuasa 3 tutup kurungan. Okey, baik. Lepas tu darab pula dengan macam mana nak hilangkan punca kuasa 2 tu supaya dia stop Siapa tahu? Siapa tahu? Yang tahu? Macam mana nak stopkan dia punya punca kuasa 2? Okey, baik. Jadi kita buka saja. Okey, tulis 2 tolak dengan punca kuasa 3. Kamu terus dapat jawapan yang belah atas. Okey, contohlah yang belah atas tu kan. Yang belah atas tu kan. Kamu dapat 16 tolak 9 punca kuasa 3. Dapat tak? Dapat tak? Tekan tak kalkulator? Okey, buat pula yang belah bawah. Tekan je kalkulator. 2 tambah punca kuasa 3. Lepas tu kita buat kurungan. Buka 2 tolak dengan punca kuasa 3. Kamu akan dapat 1. Betul tak dapat 1 kat situ?
Dapat tak? Dapat tak? Dapat tak? Cuba tekan kalkulator. Dapat tak? Okey. Tambah dengan daripada sini kamu tekan sahaja kalkulator. Kamu tekan sahaja kalkulator. 4 tambah punca kuasa 3. Oi, payah agak kalkulator ni. Okey, 2 tambah punca kuasa 3. Kat sini kita akan dapat 11 tambah 6 punca kuasa 3 per 1. Boleh follow tak? Boleh follow tak? Just tekan kalkulator sahaja. Dapat? Dapat? Tak dapat? Just tekan kalkulator. Ni dapat tekan kalkulator. Ni dapat tekan kalkulator. Lepas tu dah tambah tu kamu tekan je lah kalkulator. Aduh. Kamu tekan je lah kalkulator. Okey. Sekarang cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Yang ni tak payahlah per 1, 16 tolak 9 ni dalam kurungan. Ni dalam kurungan. Tambahkan dapat berapa? Dapat berapa? Ya Allah. Kamu ni dapat apa? Kamu akan dapat 27 tolak 3 punca kuasa 3. Dapat tak? Dah tekan kalkulator dah? 3 markah. Kamu dapat dah 3 markah dekat situ. Sayangnya hilang markah dekat situ. Satu markah, satu markah. Susah ke? Susah ke soalan ni? Mungkinlah susah. Lepas ni dah jangan susah dah. Tapi kan, ini sebenarnya set conjugate. Ini sebenarnya kita namakan dia set conjugate. Dalam exam nanti, kamu jangan tinggal macam ni. Kamu kena tunjuk juga anak panah. Kena tunjuk juga anak panah. Sebab kita nak tunjukkan pembahasan yang kita kira. Jadi yang ni kita kena tunjuk juga lah anak panah. Acah-acah lah sikit. Acah-acah sikit. Kena tunjuk anak panah tu. 3 markah. Sayanglah. Okey, habis. Boleh follow ke sampai sini? Okey. Cikgu teruskan pula kepada soalan B. Dawai dijual pada... Alamak. Ni cikgu buat kat sini. Ni kan jawapannya kan. Okey, tengok B. Dawai dijual pada RM40 1 meter. Maksudnya jawapan ni, apa yang kamu dapat? Darabkan je lah. Darabkan sahajalah dengan 40. Cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? Awak dah dapat berapa awak dah? Dapat berapa? Hang, dapat berapa Hang? 872. Ya. Okey, betul kan? Siapa yang cikgu salah tu betul kan? Okey, buat satu markah dekat situ. Okey, baik. Jadi daripada sini maksudnya apa? Maksudnya dekat sini kamu kena faham. Yang tadi kan soalan yang pertama kita nak kira jumlah dawai. Maksudnya jawapan yang ini adalah jumlah dawai. Jawapan yang ini adalah jumlah dawai.
dalam meter. Jadi jumlah dawai kena darabkanlah dengan RM40. Ni dalam meter meter. Jadi 1 meter RM40. Jadi jumlah dawai darabkan dengan RM40, RM872.15. Jumpa ya, ni satu markah. Lepas tu kamu bagi tahu dia ada RM100. Cukup ke RM100 nak bayar? Tak cukup. Lepas tu kamu bagi tahu je lah tak cukup. Tak cukup sebab 872.15 tak cukup. Lagi besar. Perkataan tak cukup tu satu markah. Okey, kalau dapat tulis. Tulis satu markah. Yang ada tambah markah, nanti pergi dekat page depan, tulis tambah berapa. Fatihah ni jelas. Pasti nak jawab. Okey, baik. Hari ni last tau jawab. Hari ni last tau jawab. Tapi kalau Fatihah dengan Eli gagal, kita rotan dia sama-sama. Boleh ke? Semua orang bagi rotan. Sebab cikgu kena key in esok. Semua? Ya, semua subjek. Maksudnya hari Rabu tu kamu dah dapat full result trial kamu. Okey, dah ke boleh follow ke? Susah ke senang? Cikgu ni kalau boleh lah, cikgu nak semua orang cakap senang lah. Senang. Sebab kamu tinggal tekan kalkulator je. Kamu tinggal tekan kalkulator. Mana yang susah ni? Ni soalan LPSR ni. Yang B tu lah. Soalan LPSR. Lepas kita dah dapat. Okey, cikgu teruskan boleh ke? Cikgu teruskan. Cikgu masa marking tu cikgu tak tahulah nak buat apa. Okey, 6A. 6A ni pun cikgu ada student cikgu dah ajar. Punyalah senang soalan ni. Punyalah senang soalan ni. Jadi, apa yang kita kena buat, kalau kita ada had X pergi kepada 2, kita tak boleh terus masukkan, kita kena buat pemfaktoran. Pemfaktoran ni macam mana? Contohlah, X kuasa 2 tambah 5X tolak dengan 14. Tekan kalkulator, X1 dapat berapa, X2 dapat berapa? Tekan kalkulator. X1 dapat berapa? 2. X2 dapat? Lepas tu X tolak 2, X tambah 7. Ni lah pemfaktoran dia dekat belah atas. Selesai. Yang belah bawah pula, tekanlah juga kalkulator. X kuasa 2 tolak dengan 4. Masukkan. A kita 1, B kita 0, C kita negatif 4. Tolong cikgu, X1 dapat berapa? 2. X2 dapat berapa? Jadi daripada sini X tolak 2, X tambah 2. Jadi kita masukkan X tolak 2, X tambah 2. Okey. Lepas tu apa yang kita kena buat? Kita nampak ada belah atas, ada belah bawah. Jadi kita potong. Jadi kita tinggallah X. X tambah 7, lepas tu X tambah 2. Lepas tu height kita 2, barulah masuk 2 tambah 7, 2 tambah 2. Jadi kita dapatlah 9/4. Ni berapa markah ni? 2 markah. Sekejap, cikgu tengok markah pertama kat mana. Cikgu pun terlupa. Okey, baik. Jadi daripada sini, ini adalah markah kita yang pertama. Ini adalah markah kita yang kedua. Bila kita dah habis buat pemfaktoran. Itu markah pertama, markah kedua. Okey, dah habis salin ada? Belum, salin cepat. Okey, untuk soalan B tu cikgu tak ajar panjang. Untuk soalan B tu suruh izin aja. Sebab kita ada masa, kita rehat pukul berapa? Sekarang, sekarang pukul apa ni? Cikgu punya jam mati ni. Bila?
B1, okey sejam lagi. Cikgu tak nak untuk soalan B 3 markah senang je. Tapi senang je tu. Okey habis. Okey cikgu teruskan. Okey. Jadi kita pergi pula kepada soalan nombor 7. Yang ni pun senang je. Okey, yang ni boleh tengok. Kok kalau kat sini ada yang dapat markah. Okey, baik. Raja 7 menunjukkan sektor ABC berpusat dekat A, ABC. AMN ialah sebuah bulatan berjejari 4 cm. Jadi kalau dekat sini kita nampaklah jejari dia. Ini jejari dia lah. Bukan jari kamu, jejari dia 4 cm. Jadi daripada sini apa yang kita boleh buat adalah diberi panjang lengkung MN ialah 8/3. Kita boleh nampaklah dekat sini 8/3. Dan MB adalah 3 cm. Hitung MON. Mana MON? MON. Ini adalah perkara dia. Aduh. Okey, habis. Okey, sampai sini boleh follow ke? Nak dengar suara sikit sampai sini boleh follow ke? Okey. Formula yang kita kena pakai dekat sini. Okey, boleh tengok Koko kalau dekat sini ada yang dapat markah boleh bagi tahu. Okey, formula yang kita kena pakai dekat sini adalah tentang panjang lengkung S sama dengan J theta. S sama dengan J theta. S kita dekat sini, apa S kita? Cuba bagi tahu cikgu, apa S kita? 8/3 pi. Jari kita 4, theta 1 markah. Ada siapa-siapa dapat 1 markah tak? Ini je 1 markah. Siapa yang nak buat macam ni cikgu tak bagi markah boleh bagi tahu cikgu Ini sahaja 1 markah. Tak kira pun lagi. Tak kira pun lagi. Lepas tu nak kira tu susah ke? 4 ni kan darab. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 8/3 pi bahagikan dengan pi. Kamu tekan je lah kalkulator tu. Kamu terus dapat 2.095. 1 lagi markah. Itu je. Itu sahaja. Sebab tu cikgu cakap paper 1 ni adalah direct. Direct. Okey, cikgu pergi kepada B. Ni kalau Fatihah tak dapat jawab ni, cikgu cari rotan betul ni. Cikgu rotan tengah Fatihah Boleh? Naili pun sama, pengawas tak pengawas, kita rotan dia. Okey baik. Jadi kita pergi pula kepada soalan B. Dah salin dah ke? Dah, cikgu pergi pula kepada soalan B. Result trial ni boleh guna untuk mohon ni Universiti. Adalah universiti yang boleh mohon. Contoh kalau macam UiTM kita ada lukisan. Kita ada apa nama dia? Aduh lupalah kitab-kitab tu. Okey, hitung perimeter dalam sentimeter bagi sektor A, B, C. A, B, C. Jadi daripada sini apa yang kita boleh nampak adalah yang pertama sekali. Dia punya jejari itu adalah 4 cm. Dia punya jejari ini adalah 4 cm. Yang ni semua boleh follow ke yang ni? Yang ni boleh follow ke tak boleh follow? Tak. Okey. Cikgu jelaskan balik. Cikgu jelaskan perlahan-lahan. Siapa-siapa yang tak nampak boleh bagi tahu cikgu. Yang pertama dekat sini. Kita dah dapat tadi yang tengah-tengah ni 2.095. Cikgu masukkan dekat sini 2.095. Okey. Sampai sini boleh follow ke tak boleh follow?
Ke tak boleh follow lagi? Boleh 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 Alright. Jadi sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kita nak dapatkan kita punya jejari. Kita nak dapatkan panjang apa ni? A, B, C. A pergi kepada B, tambah A pergi kepada C, tambah B pergi kepada C. Okey. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Sekejap cikgu cuba cari benda yang mudah untuk dijelaskan. Cikgu kalau boleh tak nak buka buku teks tingkatan 3. Sebab ni ada buku ada ciri-ciri dekat tingkatan 3. Ya, tak boleh kena buka juga Tak boleh. Jadi bila kena buka ni kamu kena ingatlah yang cikgu ajar ni Bab berapa Bab 8. Tingkatan 3 kata ramai A, betul ke? Masa tingkatan 3 matematik ramai A, betul ke? Ramai dapat A. Akhir tahun. Oh ya. Yeah. Cikgu kalau boleh tak nak buka ni. Yang ni kena tahu ni semuanya 5-5 ni. Kamu kena tahu ni 5-5 ni. Sebab benda ni boleh ada dalam ciri-ciri dalam bulatan. Tapi cikgu ajar satu je lah sebab apa yang masuk je lah cikgu ajar. Okey. Ni kalau cikgu sangatkan ni. Boleh tengok kat sini. Dia kunci dia benda ni. Kalau tak tahu memang tak boleh buat. Tapi cikgu tunjuk lah. Tapi lepas tahu akan rasa senang. Kalau dekat sini 2.05. Jadi bila kita nak pergi dekat sini. Apa yang kita kena buat? Kita kena bahagi 2. Sudut yang warna biru ni. Sudut yang warna biru ni adalah 2.095 bahagi 2. Jadi 2.095 bahagi 2 kita akan dapat 1.048. Radian kena ambil 3 titik perpuluhan Radian kita kena ambil 2 titik perpuluhan. Okey baik. Jadi bila dah sampai sini kamu jumpa je sudut ni kamu dah layak dapat 1 markah. Kamu dah layak dapat 1 markah. Okey, cikgu nak masing-masing lukis sikit gambar ni. Cikgu nak kamu lukis sikit gambar. Okey, dah lukis dah ke tengah lukis lagi? Dah. Okey, cikgu teruskan pula penjelasan cikgu. Bila kita dah dapat ni, kita kena cari dulu dia punya jejari A ke M ni. Kita kena cari dulu jejari A pergi kepada M. Macam mana kita nak dapatkan jejari kita A pergi kepada M ni? Cikgu akan tunjukkan cara dia. Yang ni kena fokus sikit. Okey, urut-urut kepala sikit siapa-siapa yang pening tu. Okey. Boleh cikgu teruskan? Nak dengar suara sikit boleh? Jadi untuk kita cari panjang AM, apa yang kita kena buat adalah kita kena buat satu segitiga. Daripada segitiga ni kita akan nampak dia dah bagi tahu jejari dia adalah 4 cm.
Maksudnya kita dah tahu ini adalah 4 cm dan sini adalah 4 cm. Dan daripada sini juga kita boleh tahu sudut kita dekat yang warna hijau ni. Macam mana kita nak tahu sudut kita yang dekat warna hijau? Ya, 1.045 bahagi 2. 1.048 bahagi dengan 2. 1.048 bahagi 2 kita dapat 0.524. Tapi ini dalam keadaan radian. Jadi ni sudut. Kita kena tukarkan dia kepada sudut. 0.524 darabkan dengan 180 per dengan pi. Boleh tekan kalkulator. Siapa-siapa yang tekan kalkulator, dia dapat lain bagi daripada cikgu, bagi tahu. Ini adalah 30.02. Boleh follow? Yang ni pun sama adalah 30.02. Jadi rasa-rasa macam mana cikgu nak dapatkan sudut dekat warna hitam tu? Sudut dekat warna hitam, 1/3 berapa darjah? Ya. 180 tolak 30.02 tolak 30.02. Jadi 180 tolak 30.02 tolak dengan 30.02, kita akan dapat 119.96. Ini adalah 119.96. Masih follow ke? Masih follow? Okey. Sekarang ni macam mana cikgu nak cari AM? Pakailah petua sin. Petua sinus. Kita cari panjang yang berhadapan. AM sama dengan sin 119.96. Sama dengan, kalau kamu nampak 30.02 dengan 4. 4 perkan dengan sin 30.02. Jadi nak cari AM ni kan bahagi, pindah ke sebelah dia jadi darab. Salin. Dia ada banyak jalan kerja. Tekan. Boleh tekan. Okey, daripada sini kita akan dapat jawapan kita 6.93. Jadi ini adalah 6.93. Okey, jadi bila kita dah dapat 6.93, kita boleh terus dapat A kepada B adalah 6.93 tambah dengan 3. Jadi kita akan dapat berapa? 9.9. 9.93. Jadi kita dapatlah sini adalah 9.93. Ini adalah 9.93. Okey, bila kita dapat itu, kita cari pula panjang lengkuk BC ni dengan kita pakai S sama dengan J theta. Kita dah dapat dah jari kita 9.93. Theta kita dalam radian. Radian kita warna biru tadi 1.048. Jadi kita pun tekanlah kalkulator. 1.048 darab dengan 9.93. Jadi kita dapat 10.41. Jadi jawapan kita apa? Jawapan kita AB kita berapa? Cuba bagi tahu cikgu. Ke kamu dah lost dah? AB kita berapa? Ya, 9.93. AC kita berapa? AC kita? Sama, 9.93. BC kita berapa? BC kita? 10.41. Tekanlah kalkulator.
Ni jawapan kita. Ni jawapan kita berterabur sikit lah cikgu buat. Sebab dia berterabur ni sebab ada ni je. Kalau tak cikgu dah susun lah. Okey. Cikgu akan terangkan perlahan-lahan supaya Nelly dengan Fatihah boleh jawab. Gerau. Okey baik. Okey. Jadi kita tengok betul-betul. Yang pertama sekali 2.095. Dengar semua pandang depan sekejap. 2.095 kita dapat daripada soalan B. Daripada sini kita boleh dapat sudut warna biru dengan kita faham rule ni. Dan cikgu dah suruh kamu salin rule ni. 2 theta dekat sini, 1 theta kat sini. Maksudnya ni 2 kali ganda. Jadi untuk dapat yang ni kena bahagi 2. Cikgu dapat 1.048 dekat sini. Tapi dalam keadaan radian. Boleh follow ke dalam keadaan radian ni? Okey, selesai. Kemudian, bila cikgu dah dapat dekat sini, cikgu nak cari A ke M. Bila cikgu nak cari A ke M, cikgu bentukkan satu segitiga. Kita tahu je cari dia 4. Okey. Tapi bila nak pakai segitiga yang ada sin, betul sinus, betul kosinus, dia adalah mesti bercakap tentang sudut dalam darjah. Jadi cikgu tukar dia, yang ni, dia bila kita potong ni kepada sudut dia akan bahagi 2. Itu rule dia. Cikgu tunjuk pasal. Okey, 1.048 bahagi 2 kita dapat 0.52. Cikgu tukarkan dia kepada darjah. Jadi dekat sini 30.02 ni adalah sudut dekat sini. Jangan tulis 30. Tulis 30 salah. Takut dia terlari banyak. Boleh follow ke dapat 30.02 ni? Dapat. Okey. 30.02 ni apa yang kita kena buat adalah kita pakai ketua sinus. Yang ni kita dapat melalui mana ni? Sebab apa? Sebab dia adalah segitiga sama kaki. Jadi bila segitiga sama kaki, sudut dia dekat belah kaki sama. Jadi bila sudut dia dekat belah kaki sama, satu segitiga tu sama dengan 180. 180 tolak 30 ni, dapatlah yang ni 119.96. Boleh follow lagi ke? Okey. Bila kita dapat yang ni, kita kan nak cari AM. Kenapa nak cari yang ni? Sebab kita nak buat petua sinus. Petua sinus dia kena berhadapan. Sudut dengan panjang tu mesti berhadapan. Ni depan dia. Daripada ni warna hitam ni depan dia ni, tu yang cikgu dapat macam ni. 4 ni pula berhadapan dengan 30.02. Tu yang cikgu dapat macam ni. Daripada sini cikgu pindahkan sahaja. Sebab M ni kan bahagi pindah ke sebelah jarak dan tekan sahaja 6.98. Kita akan dapat 6.98. Tapi ini 3. Jadi cikgu tambah dengan 3. Cikgu dapat A kepada B tu 3. Dan bila panjang dia sama dekat belah bawah, cikgu dapat juga belah bawah 9.93. Boleh follow? Okey, baik. Jadi yang ni pula S sama dengan J theta 10.41. Jadi daripada sini kita pun tekan je kalkulator, kita dapat 10.41. Kita tambahkan semua, kita dapat daripada. Okey. Sukatan membulat, cikgu nak bagi tahu kamu semua, sukatan membulat dia takkan berdiri seorang-seorang. Maksudnya soalan tu dia takkan ada seorang-seorang. Dia mesti akan gabungkan dengan bab yang lain. Sebagai contoh ni sudut dia. Ini adalah petua sinus segitiga. Tapi bukanlah bermaksud kalau cikgu saya rasa susah. Saya rasa tak boleh nak jawab. Siapa rasa dia memang tak boleh nak jawab kalau seorang-seorang, kalau cikgu tak ajar? Okey, baik. Kita pergi pula dekat sini. Yang ni boleh jawab. Jadi daripada hilang 5 markah dapat dah 2 markah. Itu yang cikgu cuba sampaikan. Dalam soalan yang susah, ada soalan yang senang. Memang macam tu. Cikgu, saya memang tak boleh 3 markah tadi, tapi saya boleh 2 markah. Itu sahaja, jangan biarkan kosong. Jelas? Boleh follow? Okey, boleh cikgu teruskan ke tak larat dah? Boleh lah. Okey, baik. Okey, cikgu nak mana nombor 8? Ya Allah. Cikgu tak ambil gambar. Ini nombor apa? Nombor 7. Okeylah, tak apalah. Kita pergi kepada nombor 9.
Okey, nombor 9. Masing-masing pergi kepada soalan nombor 9. Okey, macam mana kita nak buat nombor 9 ni? Cikgu nak masing-masing salinlah nota daripada cikgu. Dalam garis lurus, kita ada 3 jenis persamaan. Yang ini, kalau kamu nampak yang ni, ini dinamakan sebagai persamaan pintasan. X per 3 tambah Y per 9 sama dengan 1. Maksudnya dekat belah bawah ni, ini adalah pintasan X. Ini adalah pintasan Y. Jadi teruslah kita dapat sini 9 dan kita terus dapat sini 3. Boleh follow ke? Okey, in case lah dalam exam kamu tak tahu pun ini adalah persamaan pintasan. Apa yang kamu nak kena buat dekat sini? Macam mana kita nak dapatkan kita punya koordinat walaupun kita tak tahu ni persamaan pintasan? Macam mana? Macam ni, cikgu tunjuk ini adalah sesi cikgu tanya dan cikgu jawab. Okey, baik. Jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Okey, masing-masing boleh tengok ke depan. Untuk bahagian M ni, X dia berapa? Dia ada XY. Setiap koordinat dia mesti ada XY. Dia tak boleh jadi XX, dia tak boleh jadi YY. Samalah juga dengan setiap pasangan. Mesti lelaki dengan perempuan. Tak boleh lelaki-lelaki, tak boleh perempuan-perempuan. Jadi daripada sini, kita pergi tengok dekat X kita berapa X kita? Kosong. Y kita berapa Y kita? Kalau lah tak tahu 9 tu nak buat macam mana? Kita tak tahu pun 9 tu macam mana? Y. Okey, Y. Jadi daripada sini, masukkan je lah X per 3 tambah Y per 9 sama dengan 1. X kita kan kosong. Gantikanlah dengan kosong. Kosong per 3 tambah Y per 9 sama dengan 1. Kosong bagi 3 dapat berapa? Kosong. Jadi nak cari Y, 9 ni bagi pindah ke sebelah, dia jadi berapa? Darab. Jadi daripada sini kita dapatlah 9. Jadi ini adalah koordinat kita 0,9. Itu in case lah kalau kamu tak tahu sangat, ini adalah persamaan pintasan. Salin. Salin. Yang kedua, kamu boleh tengok dekat koordinat N. X kita tahu tak X kita tu berapa? Tahu 3. Tapi kalau kita tak tahu, kita jadikan dia X. Y kita berapa Y kita? Pandai. Jadi kalau Y kita kosong, ambil je lah persamaan ni. X per 3 tambah Y per 9 sama dengan 1. Kali ni Y tu pula yang kosong. X per 3, kosong per 9 sama dengan 1. Kosong bagi 9 dapat kosong. Ni kan bahagi, pindah ke sebelah, dia jadi darab. Kita akan dapat 3. Teruslah kita dapat 3,0. Okey. Inilah dia yang cikgu nak kamu fahamkan betul-betul. Setiap benda dalam matematik dengan MAT, bila dalam graf, dia mesti berpasangan. Dia takkan seorang-seorang. Dia takkan Wazin dengan Wazin. Sunyinya hidup seorang Wazin. Okey, graf. Jadi Wazin ni, dia akan kahwin dengan lelaki. Munir akan kahwin dengan perempuan. Macam tu juga dengan koordinat. Masukkan X dapat Y. Masukkan Y dapat X. Kalau tak tahu sana persamaan pintasan, okeylah. Jujur dengan cikgu, masing-masing tengok cikgu. Siapa tahu ni persamaan pintasan? Angkat tangan. Siapa tak tahu ni persamaan pintasan? Angkat tangan. Ni persamaan pintasan. Jadi, dari sini, kalau tak tahu, buat macam ni. Jelas? Okey, habis. Sebab apa? Kamu perlukan benda ni untuk jawab soalan A, B dan C. Kamu perlukan soalan ni untuk jawab soalan A, B dan C. Okey. Jadi, cikgu akan duplicate ni. Kita akan pergi dekat sebelah. Okey, ni cikgu padam Tadi cikgu dah tunjuk dekat slide seterusnya. Okey, baik. Habis suara cikgu ada air tak? Tak ada air tak apalah. Okey, baik. Jadi dekat sini kita akan dapat 0,9, dekat sini 3,0.
Diberi bahawa P itu titik yang membahagi tembereng garis lurus. Tembereng garis lurus. Jadi maksudnya P ni dia duduk tengah-tengah M dengan N. Macam mana kita nak tahu? Kamu boleh tengok dekat sini MP sama dengan 2PN. Macam mana kita nak dapatkan dia punya nisbah? Dengan kita bentukkan dia dalam keadaan pecahan. Jadi ini kan dia darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. MP per dengan PN sama dengan 2. Macam mana 2 tu cikgu nak jadikan dia pecahan? Cuba bagi tahu cikgu. 2 bahagi 1, 2 per 1. Jadi M pergi kepada P adalah 2. P pergi kepada N adalah 1. Itu cara dia. Itu cara buat nisbah. Jadi macam mana kita nak buat yang seterusnya? Untuk kita buat yang seterusnya, cikgu akan pergi kepada satu lagi. Iaitu formula geometri koordinat. Tembereng garis lurus. Tembereng ni macam pelik kan bunyi dia kan kalau dalam bahasa Melayu. Tapi tak apa, kita layan je. Okey. Jadi tembereng garis lurus ni formula dah diberikan. Formula sudah diberikan. Jadi macam mana kita nak buat ni? Kalau tak hafal formula pun tak apa. Kamu darab yang jauh. Ini X kita, ini X kita. Pastikan 3 darab dengan 2, 0 darab dengan 1. Jadi 0 darab dengan 1 tambah 3 darab dengan 2. Itu bahagian X. M tambah N, 2 tambah 1. Boleh follow lagi ke? Okey. Yang seterusnya ini Y kita, ini Y kita. 9 ni darab dengan jauh, 9 darab dengan 1 tambah 0 ni darab dengan 2. Okey, perkan dengan 2 tambah 1. Jadi daripada sini kita dapatlah kita punya X dengan Y. Ini koordinat P kita. Kena hafal betul-betul. Kadang-kadang soalan bagi P. Dia suruh cari M dengan N. Dia suruh cari M dengan N. Tapi kita tahulah formula ni. Sebab tu cikgu tunjuk juga formula ni. Okey. Bila kamu dah dapat macam ni, 1 markah. Itu 1 markah. Jadi daripada sini apa yang kita boleh buat yang seterusnya adalah apa yang kita boleh buat adalah P, X, Y dekat sini kita akan dapat, kamu kira lah. Kamu kira 2,3, 1 markah lagi. Itu je geng, itu sahaja. Itu sahaja. Okey dah. Cikgu teruskan. Dah salin dah? Dah, okey baik. Cikgu teruskan boleh ke? Boleh ke cikgu teruskan? Bolehlah Okey baik. Jadi kita pergi pula kepada kita punya soalan 9B. Tadi kita dah dapat apa tau? Kita dah dapat dekat sini koordinat M kita 0,9, koordinat N kita adalah 3,0 dan kita boleh dapat dekat sini 2, sini 1. Okey, lepas tu kita dapat P kita 2, 3. Okey, sekarang cikgu pergi kepada B. Locus tu apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu locus tu apa? Siapa bagi tahu cikgu locus tu apa? Cikgu belanja air. Locus tu apa? Locus tu adakah titik apa locus tu? Titik tengah salah. Locus tu apa? 0,0 salah. Locus tu titik pertemuan antara aku dan kau ke? Bukan. Okey. Locus adalah titik yang bergerak. Locus adalah titik yang bergerak. Salin. Locus adalah titik yang bergerak. Dekat mana kita belajar ni? Form 3. Locus. Jadi kalau kamu pergi dekat masa form 3, mana form 3? Cikgu nak cepat.
Cikgu kena ajar juga, nanti kamu tak faham. Ni locus. Lupa habis dah. Cikgu, saya dah form 5 dah. Saya dah tak ingat dah apa yang berlaku masa form 3. Saya dah lupa dah kawan-kawan saya masa form 3 tu. Saya ingat saya dah form 5 dah sekarang. Okey, baik. Kenapa? Kawan yang kedua tu masa form 3? Syafika lah. Tolak-tolak bahu. Kawan lah. Ke baru kenal masa form 5? Okey, baik. Jadi, masing-masing boleh tengok. Masa form 3, kita hanya belajar macam mana pergerakan locus tersebut. Macam mana pergerakan locus tersebut? Macam ni. Tapi masa form 5, kita belajar nak dapatkan dia punya orbit. Orbit tu apa? Bumi bergerak dalam orbit. Kalau bumi terkeluar orbit, boleh ke? Sama juga dengan locus. Dia tak boleh keluar orbit dia. Kalau bumi semua terkeluar orbit dia, habislah. Tak ada 5 beta. Tak ada admit. Okey. Jadi siapa-siapa yang tak nak ambil admit, kita janganlah doa tu kan. Nanti kita pula tak ada kan. Okey, baik. Jadi daripada sini, kita tengah nak dapatkan persamaan locus tu. Persamaan locus tu adalah orbit dia. Boleh follow? Jadi dalam persamaan locus ni, macam mana kita nak buat adalah kita kena dapatkan kita punya formula jarak. Ini formula yang kita pakai sebab tu cikgu ajar juga ni sebab takut masuk. Jadi ni formula jarak dia. Jadi daripada sini dia nak MTP. Maksudnya antara M dengan P ada T. Dia duduk 90 darjah. Ada titik M, ada titik P. Cikgu buka lah, cikgu buka yang form 3 punya. Bila dua titik, dia punya locus ni macam ni. Ni form 3 punya. Maksudnya, dia akan ada satu garisan antara M dengan P, dia potong tengah-tengah ni. Iaitu dia membentuk 90 darjah. Sebab tu dia bagi tahu 90 darjah. Boleh follow? Okey, salin jugalah locus tu. Locus untuk admit dia ada dua je, sama ada dia dalam keadaan bulatan ataupun dalam keadaan 90 darjah. Okey, habis. Jadi bila dia dalam keadaan 90 darjah, bila dia dalam keadaan 90 darjah, maksudnya kita kena cari dia dalam keadaan garis lurus lah. Setiap garis lurus mempunyai apa? Cuba bagi tahu cikgu. Persamaan. Betul. Jadi persamaan tu yang kita nak cari tapi di dalam locus. Tapi setiap garis lurus cikgu sambung, dia nak cari M. Dia mesti ada M. Jadi macam mana nak dapat M? Macam mana nak dapat M? Ya, betul. Jadi yang pertama kita cari dulu M yang warna biru ni. M yang warna biru ni, tadi kan kita dah dapat M. Belum lagi. Okey, M. Okey. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini untuk M yang warna biru. Jadi kamu buatlah X1, Y1. Salin. Munih salin. X2, Y2. Jadi Y2 kita 3 tolak 9. X2 kita 2 tolak 0. Jadi daripada sini kita akan dapat 3 tolak 9 dapat negatif 6 per 2. Kita akan dapat negatif 3. Bila kita dapat negatif 3, kita nak cari M yang warna merah. M yang warna merah darabkan dengan M yang warna biru. Bila dia dalam keadaan berserenjang, apa formula dia? Dia sama dengan apa? Ya, negatif 1. Jadi kita masukkan kita punya M yang warna biru, iaitu negatif 3. Kita bawa dia pindah ke sebelah. Jadi kita terus dapat M yang warna merah, ni negatif 3, negatif 1 per negatif 3. Kita terus dapat dia negatif 1 per 3. Dapat M ni 1 markah. Jelas? Nak dengar suara sikit? Jelas? Okey, salin.
Okey, locus. Locus. M sama dengan negatif 1. Okey, siapa pening sampai sini? Siapa pening? Tak pening Bagus. Okey, baik. Jadi daripada sini ini cara cari M ni Ini cara cari M. Okey, habis. Jadi kat sini nama dia T lah, MT. Penat cikgu. Okey dah, ni je lah ni je dulu. Ni je dulu. Cikgu nak pergi kepada satu soalan terakhir. Sebab masa kita ada lagi 20 minit. Okey. Last. Last. Cikgu, sebab jalan kerja dia panjang lagi. Cikgu nak pergi kepada satu soalan yang cikgu target kamu boleh skor sepatutnya. Cikgu nak masing-masing. Ini pun kita dah belajar dah. Banyak kali kita buat graf yang tegak tu. Cikgu nak pergi kepada ni. Fungsi. Ramai yang tak dapat fungsi. Okey, masing-masing buka muka surat fungsi. Sebab cikgu ada 20 minit je ni. Wazin, fungsi Wazin nak jawab kan? Satu markah. Tu kira tak jawab. Okey. Hang jawab tak ni? Fungsi ni susah ke? Susah fungsi? Okey, sekarang cikgu nak kamu hadamkan cara nak jawab soalan ni. Ni soalan terakhir dah. Okey, jadi cikgu ada 20 minit sahaja. Masing-masing boleh tengok kat depan. Kita akan pergi kepada 15A. Nanti semua akan pulangkan balik kertas tu dekat cikgu Menggunakan tata tanda fungsi. Tata tanda fungsi. Dia ada dua jenis. Yang pertama fx sama dengan apa? Yang kedua dia bentuk macam ni. Inilah tata tanda fungsi. Jadi macam mana kita nak dapat? Cuba kamu fikir. 4 nak jadi 16 kena buat macam mana? 4 nak jadi 16 kena buat macam mana? Kuasa 2. Satu markah. Ya Allah, soalan senang je ni. Kamu try lah. 2 kuasa 2 dapat 4. Negatif 2 kuasa 2 dapat 4. Negatif 3 kuasa 2 dapat 9. Itu sahaja. Satu markah. Cikgu teruskan boleh? Okey, kita pergi kepada B. Seterusnya, dengan menggunakan soalan 15A1, cari F and X. Okey, cuba bagi tahu cikgu, apakah dia punya kuasa tu? Apa dia punya kuasa tu? Apakah dia punya kuasa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ke memang kamu dah lost dah tentang fungsi ni? Apa hang? Apa hang? Jawapan dia. Salah. 2 lah. 2 lah. Jadi daripada sini kita akan dapat S 2 kuasa. Tu je lah. Satu markah kat situ. Yang ni kalau dia pergi kepada 4 ni dia nak tunjuklah, kamu kena tunjuklah satu-satu. Sayang F N X sama dengan S 2N. Okey, yang ni ni je jawapan dia Yang ni yang lain tu kamu akan masukkan dengan kita punya apa orang kata? Masukkan kita punya objek image.
Sayang ah. Masukkan ni satu markah, satu ni satu markah, satu ni satu markah, ni satu markah. Ha. Masukkan macam ni, masukkan macam ni. Contohlah kalau cikgu cakap F kuasa 2X sama dengan, kan kita dapat X kuasa 2 tadi kan. X kuasa 2, lepas tu N kita 2. Masukkan je lah 2 dekat sini. F kuasa 2X. Daripada sini kita akan dapat X kuasa 4. Betul ke? Kamu boleh tengok Fx kalau cikgu buat Fx. Jadi yang pertama X kuasa 2. Lepas tu kita masukkanlah lagi sekali. X kuasa 2 kuasa 2. Kan dapat tu 4 tu. Dapat faham tak? FF tu F 2 kali tu 4 tu. Ni je lah. Tak faham? Okay ni tengok Untuk di dalam keadaan kuasa, kita boleh test dia macam ni. Tengok Bila nampak F kuasa N X, F N ni adalah kita punya kuasa. Kalau cikgu cakap F tu kuasa 1, ni sebenarnya ada kuasa 1. Ni sebenarnya ada kuasa 1. Maksudnya dia adalah Fx sahaja. Jadi X kuasa 2. Boleh follow? Tapi kalau cikgu cakap, ni sebenarnya kuasa 1. Kalau cikgu cakap F kuasa 2 X, F kuasa 2, maksudnya kita buka dia 2 kali. Fx. Jadi fungsi kubahan untuk Fx. Kalau dia X kuasa 2, maksudnya X kuasa 2. Cikgu tengok fungsi kubahan dia Fx. Tengok Fx. Masukkan dulu X kuasa 2. Masukkan dulu X kuasa 2. Lepas tu daripada sini, kita masukkan, kan dia X kuasa 2. Kita masukkan dia X kuasa 2 kuasa 2. Nampak tak? Nampak tak? Jadi 2 darab 2, kita dapat X kuasa 4. Maksudnya F kuasa 2X adalah X kuasa 4. Boleh follow? Jadi daripada sini, kita pergi pula. F. Ni untuk apa? F kuasa 3. Jadi F kuasa 3, maksudnya kamu just masukkan saja, tengok betul-betul X kuasa 4. Okey, Fx dekat sini, tengok betul-betul. Mula-mula F masukkan X kuasa 2 lah. X kuasa 2. Lepas tu kita masukkan lagi sekali X kuasa 2, kita akan dapat X kuasa 4. Tapi tak selesai lagi sebab dia ada F lagi. Masukkan lagi dia kuasa 2. Jadi daripada sini, apa yang kita boleh dapat adalah X kuasa 4 kuasa 2, kita akan dapat kuasa 6. Jadi pertambahan dia adalah untuk 1, dia akan dapat X kuasa 2. Untuk 2, dia akan dapat dekat sini X kuasa 4. Untuk 3, dekat sini kita akan dapat X kuasa 6. Jadi macam mana kita dapatkan 1, 2 dan 3? 1 kita dapat 2, 2 kita dapat 4, 3 kita dapat 6. 2N. Kuasa 2N. Maksudnya bila F ni kuasa 1, bila F ni kuasa 1, S ni 2 darab dengan N. F ni kuasa 1, 2 darab 1 dapat 1 kuasa 2. F ni kuasa 2, F ni kuasa 2, 2 darab 2 dapat 4. F ni kuasa 3, F ni kuasa 3, daripada sini 2 darab 3 dapat 6. Faham ke? Faham ke? Tak nampak cikgu tunjuk lah. Tak nampak cikgu tunjuk. Ni cikgu padam. F N X sama dengan X 2N. Tengok betul-betul. Ini adalah bahagian dia kuasa 1. Jadi masukkan dalam formula ni F kuasa 1X sama dengan X2 darab dengan 1. Jadi daripada sini kita dapat Fx sama dengan X kuasa 2. Kan kita dapat ni X tu kuasa 2.
Dah pening dah kan? Ni X kuasa X ni daripada 2. Tengok betul-betul. F kuasa 2 X sama dengan X 2N 2 darab dengan 2. Jadi daripada sini apa yang kita boleh buat adalah kita akan dapat F tengok betul-betul. F X sama dengan 2 darab 2. Kita dapat X kuasa 4. Dapat X kuasa 4. Ni F tu. Tu cara dia kalau dia main dengan kuasa. Kalau dia 3, F, tengok ni, Fn ni masukkan 3 sama dengan X 2 darab dengan N. 2 darab, sekarang kita 3. 2 darab 3. Daripada sini F kuasa 3, 2 darab 3, 6. Ni dapat X kuasa 6. F3, ni F3. Sama dengan X kuasa 6. Itu kalau dia tanya pasal kuasa lah. Ni masa form 4 belajar. Kita dah terlupa dah. Salin je lah, salin je. Okey, last soalan. Dah salin dah ke? Salin je. 4 markah kalau kamu nampak ada kuasa tu maksudnya ini adalah di bawah tajuk fungsi gubahan penat dah cikgu lagi penat. Okey. Last sekali adalah kita akan pergi kepada B. B ni pun sayang tak dapat markah. Okey. Dia kata lakarkan graf untuk fungsi macam ni. Yang pertama, kita boleh tahu kita punya X ni dia dalam keadaan macam ni. Kamu boleh tengok betul-betul. Maksudnya kita ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Munir, salin sikit lagi. Okey, ini 7, ini 8. Ini adalah kita punya X. Jadi kita nak lakarkan graf, kita akan pergi kepada Y. Y kita ni jangan tulis Y, kamu tengok Fx kan kat sini. Jadi Fx lah. Jadi kamu kena cari yang pertama negatif 2. Bila X tu negatif 2. Jadi F untuk negatif 2 sama dengan negatif 2 tolak dengan 3. Okey, cuba tekan kalkulator. Negatif 2, negatif 3 dapat berapa? Dapat berapa ni? Dapat berapa? Negatif 5. Bila ada modulus nak buat apa bila ada modulus? Ya, dia akan jadi positif. Jadi daripada sini kita dapatlah kita punya koordinat tu. Kita dapatlah kita punya koordinat. Ni kamu tengok dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. Contohlah sini 5. Jadi inilah koordinat kita yang pertama. Itu koordinat kita yang pertama. Yang seterusnya adalah apabila dia 8. Masukkan pula 8. F 8. Yang ni kena buat graf. Buat graf nampak bentuk V baru dapat markah. Okey, ni 8 tolak dengan 3. Daripada sini
kita pun tekan kalkulator, kita dapat 5 juga. Daripada sini dapatlah 5. Maksudnya dekat belah 8, dia pun adalah 5. Okey, kalau cikgu cakap graf dia macam ni, betul tak? Betul ke salah graf dia macam ni? Siapa rasa betul ni? Siapa rasa graf dia betul? Angkat tangan. Siapa yang rasa graf ni betul, cikgu berhenti jadi guru sekarang. Salah. Jadi macam mana yang kita nak kena buat adalah kamu kena cari ni, last kali kamu kena cari bila dia sama dengan kosong. Kena cari bila dia sama dengan kosong. F kosong, kosong sama dengan kosong tolak dengan 3. Jadi daripada sini kamu dapat negatif 3. Jadi kamu dapat 3. Jadi bila F tu kosong, kamu dapat dia 3. 3 kat sini lah. Jadi buatlah graf. Itu sahaja. Soalan ni dia tak berkait pun dengan soalan pertama, tak berkait pun dengan soalan yang kedua. Cikgu ajar juga sebab dalam SPM selalu memang banyak keluar graf macam ni. Cikgu takut keluar. Ni graf kita. Siap 3 markah. Jadi apa yang cikgu nak bagi tahu, setiap kali dia suruh buat graf, kamu ikut step daripada cikgu. X ni kita tulis dulu kita punya X. Dah tu pertama. Yang kedua, kamu kena tengok pasti Y. Kalau kita punya fungsi Gx, kamu tak boleh tulis Fx. Kena tulis dah Gx. Kalau dia punya fungsi Hx, kamu tak boleh lah buat Gx. Kamu kena buat Hx. Y tak boleh lah. Kalau melainkan dia bagi tahu dia Y sama dengan apa bla bla bla. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, daripada kita punya S ni, cari S kita kalau daripada hujung ke hujung. Jadi kita jumpa hujung ke hujung kita 5, sini 5. Dan graf kita ni takkan sambung macam ni. Graf kita kena cari pula apabila dia sama dengan kosong. Cuba cari bila masuk dia kosong dekat sini. Kosong tolak 3 dapat negatif 3 kan dia ada modulus, hilang lah negatif tu. Jadi dia 3. Jadi bentuk V ni markah. 3 markah. Sayanglah buat graf tak dapat markah. Salin. Ya. Siapa rasa-rasa ada tambahan markah bagi tahu cikgu. Tengok di sini, tengok di sini. Tak boleh. Dia kena tunjuk. Dia kena tunjuk dia punya skala. Dia kena tunjuk dia punya skala. Okey, ulang balik kertas ke hadapan. Kena satu soalan lagi. Pulangkan balik kertas ke depan sebab cikgu nak kena rekod. Fatihah dengan Nelly. Esok boleh esok? Sebenarnya esok tu cikgu kena key in dah tau. Cikgu kertas semua siap. Ya, nak. Belum siap lagi. Separuh baru. Cuti kan? Cuti cikgu cuti lah.
Nelly Fatihah esok. Esok jumpa cikgu kat bilik guru. Kalau tak jumpa cikgu, cari kat cikgu. Kalau tak, cikgu bagi TH. Tak pun lepas ni buat apa? Lepas ni buat apa? Lepas ni? Oh, lepas ni tak buat apa? Esok hari Rabu cikgu keluar. Esok tu terus jumpa cikgu kat bilik guru. Esok buat apa? Belajar. Juga belajar. Tadi belajar. Tadi sebab tersimbung UBI. Okey, pulangkan kertas. Cikgu tak dapat. Salah kalau tu tidak. Dibularkan. Tak apalah, tambahlah. Yang tambah tu tulis tambah dekat situ atas tu. Ni tak tengok ada. Ni dah apa? Jadi 9. Bila tambahlah satu. Tak tulis tambah. Tulis tambah dekat depan ya. Kalau ada tambah, tulis tambah ke atas. Nanti cikgu akan check. Tambah soalan berapa. Nanti cikgu akan putuskan balik. Ada? Okey, okey, boleh rehat.